lokasi gudang bos Ijan dekat mana? Ni. Nampak je parking gudang bos Ijan. Nampak je lori Sol. Ada Hin GTR kereta bos dekat depan. Yang tu. Itu tempat kita lah. Lokasi gudang bos Ijan, Parit Musafah, Parit Sulong, Batu Pahat. Korang, awal puasa dah sampai kontainer 1. Ini P20. Customer yang dah lock awal sebelum puasa. InsyaAllah sampai. Ini dia. Tempat parking ni korang nampak tak? Lari. Puasa pertama pun nampak tak? Jajan. Bulan puasa pertama kali. Kita punya staff pun dah turunkan barang apa semua ni kan, nampak korang. Ini kelebihan kalau kita punya customer dah lock awal. Design akan dapat dululah. Kita akan utamakan customer yang dah lock awal baru pada customer yang walk in. Ini nampak tak? Nampak. Beras, telur, kicap untuk customer atau geng-geng kita yang memerlukan 9 hingga 10 malam nanti boleh ambil korang. Sebab staff kita ada yang hulurkan lah waktu malam. Nampak tak? 1, 2, 3, 4 kemah ni Angel. Dah sold. Petak. Ni dah sold. Barang dah sold. Tapi Angel, sofa P30 semalam je hampir sold. Hampir sold out. Tinggal separuh. This is gudang bos Ijan. Customer kita pun baru sampai. Mana tadi hari yang kat dalam tu ada cik. Hari ni awal bulan puasa pun customer ramai kan. Semalam pun dah sesak dan nak raya. Kita 2 minggu sebelum raya korang dah stop. So korang kalau macam nak order awal supaya delivery berjalan dengan lancar. Tu cik pun baru sampai. Kan korang 9 hingga 10 malam ni. Siapa geng-geng